ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسير ولا تعسر، رب أتمم بالخير. Dahulu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di malam yang mulia ini kita sama-sama dapat berhimpun untuk sama-sama kita bermuzakarah kitab-kitab agama. Dan pada malam ini saya tidak membaca kitab yang saya bagi ke tuan-tuan tu, tapi saya baca tentang kemuliaan Muharram dan Ashura. Sebagaimana umat Islam, kita sepatutnya memperingati hari-hari yang bersejarah, hari-hari kebesaran Islam. Kita jangan terbawa-bawa dengan ideologi orang kafir. Maka kita bawalah peristiwa-peristiwa sejarah yang berlaku pada sepanjang bulan Muharram dan kelebihan Muharram. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utama puasa sesudah puasa bulan Ramadan ialah puasa bulan Muharram, dan seutama solat sesudah solat fardu ialah solat sunat malam. Tuan-tuan sidang tetamu Allah yang dirahmati, Muharram adalah bulan yang pertama di dalam sejarah Islam. Bulan yang pertama dalam sejarah Islam, iaitu bermula dengan Muharram sampai bulan yang kedua, Rabiul Awal bulan yang ketiga, Sa'ena bulan Maulud pula. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Zulkaidah dia ada bulan keistimewaan bagi tetamu-tamu Allah yang akan menunaikan ibadah haji, yang menyempurnakan rukun Islam yang kelima di Makkahul Mukarramah dan menziarahi Madinah Al-Munawwarah. Sebab itu kita katakan bahawa tiada tempat yang semulia-mulia tempat ialah Masjidil Haram, Tanah Haram, Bumi Mekah Al-Mukarramah. Itulah tempat-tempat, satu-satunya tempat untuk disempurnakan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan ibadah haji. Dan bagi mereka yang telah menunaikan ibadah haji, mereka akan menunaikan ibadah umrah. Itu ibadah-ibadah lain. Manakala menziarahi Masjid Nabi itu adalah satu perkara sunat. Ada orang buat haji dia tak pergi Madinah Al-Munawwarah, tapi tidak sesempurna lah. Maksudnya bila kita dah menunaikan rukun Islam yang kelima, ibadah haji, ke tempat yang semulia-mulia tempat, iaitu Tanah Haram yang kedua, yang disebut sebagai Haramain, iaitu Madinah Al-Munawwarah.
Madinah Al-Munawwarah ini ada apa? Terdapatnya Raudhah, iaitu tempat yang dimakbulkan doa. Dan kedudukan Raudhah ini di antara makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mimbar emas yang berada bertentangan dengan sempadan di antara mihrab yang Nabi solat dengan mihrab yang Sayyidina Abu Bakar bersolat. Tuan-tuan sidang tetamu Allah, saya nak menyebut tentang kelebihan Muharram. Walaupun tadi saya sebut bulan yang pertama dalam Islam dan kalender yang pertama dalam Islam bermula pada bulan Muharram. 1 Muharram, detik bersejarah perpindahan Nabi dari kota Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Pada asasnya Muharram membawa maksud diharamkan atau dipantangkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan melakukan peperangan dan pertumpahan darah bulan Muharram. Ya. Namun demikian larangan ini ditamatkan setelah pembukaan kota Mekah Al-Mukarramah. Itu banyak pantang larang ketika kita menunaikan ibadah haji, ketika mana kita dalam berihram, iaitu kita tak dibenarkan untuk memburu binatang. Macam burung merpati tu kan, tapi tangkap, kita sembelih. Burung merpati yang berada di dataran di luar kawasan Masjidil Haram tu, biasanya kita beli makanan, kita bagi makan kat dia. Dan kita tidak juga dibenarkan untuk mematahkan pohon-pohon, membinasakan pohon-pohon, membunuh binatang-binatang lain seperti lalat, nyamuk dan sebagainya. Dan sebab itu Allah memberikan kemuliaan dan kebesaran. Tak ada nyamuk pun dekat Mekah Al-Mukarramah, Tanah Haram, dekat hotel ada. Tapi jika kita dalam ihram, kita kenal pasti bahawa perkara-perkara yang dilarang ketika ihram, supaya kita tidak dikenakan bayaran dam ketika dalam ihram. Bulan Muharram merupakan bulan keberkatan, bulan kerahmatan, kerana bermulanya dari bulan inilah berlakunya segala kejadian alam. Bulan Muharram juga merupakan bulan yang penuh dengan sejarah, di mana banyak peristiwa yang berlaku sebagai menunjukkan kekuasaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Ingat jarah perpindahan Nabi dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah, ketika mana Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, atau yang disebut nama sebenarnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah, keluar daripada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, dan berjalan bersama Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dipandu oleh Abdullah bin Uraikid, dan terus berjalan menuju jalan yang tidak pernah dilalui oleh orang-orang yang
saudagar-saudagar yang melalui di tanah bumi itu, Mekah tu. Terus Nabi menuju ke gua yang disebut sebagai Gua Syur, tempat persembunyian Nabi SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq. Selama 3 hari Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq berada di dalam Gua Sur, dan makanan itu dihantar oleh anaknya, iaitu yang bernama Asma. Dan hari yang ketiga datanglah Abdullah bin Uraikid menjemput Nabi dan Abu Bakar untuk meneruskan perjalanan di bumi di bumi Madinah Al-Munawwarah. Dan sejarah itulah yang membolehkan tahun hijrah yang disebutkan ialah perpindahan Nabi daripada kota Mekah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan sidang tetamu Allah yang dirahmati, Rasulullah dan Abu Bakar yang bersembunyi di dalam Gua Sur ini, pada hari yang ketiganya dia keluar dan diteruskan perjalanan menaiki unta yang dibawa oleh seorang orang upahan gaji, orang gaji ya. Mereka iaitu Abdullah bin Uraikid. Dan sampailah Rasulullah ke bumi Madinah Al-Munawwarah dengan disambut oleh penduduk Madinah Al-Munawwarah dalam keadaan suasana riang gembira, yang disebut syairnya ialah syair sebagaimana yang terdapat di dalam Berzanji. Itu disebut sebagai syair Arab dalam kitab Berzanji, yang rangkap barisnya yang disebut ialah Tala'al badrun alaina min saniyatil wada'i wajaba syukrun alaina ma da'a lillahi da'i. Kedatangan dan kehadiran Nabi Muhammad SAW ke bumi Madinah Al-Munawwarah ini dijemput oleh orang Madinah. Kalau tak dijemput oleh orang Madinah, Nabi tak pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan lihat dalam satu perjanjian yang disebut Perjanjian Aqabah yang pertama, beberapa orang Madinah Al-Munawwarah bertemu Rasulullah secara sulit tanpa diketahui oleh Abu Sufyan dan kuncu-kuncunya. Abu Sufyan waktu itu bukanlah seorang yang Islam. Abu Sufyan waktu itu adalah seorang pembesar kafir Quraisy yang berpahaman kepada agama jahiliyah, yaitu menyembah berhala yang berada di sekeliling kota Mekah Al-Mukarramah, berada di keliling Baitullah. Terdapat 360 buah berhala yang berada di keliling Baitullah itu, yang disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah, di mana kota Mekah waktu itu dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb bersama dengan bapa saudara Nabi, iaitu Abu Jahal, Abu Lahab, yang Allah turunkan surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Allah kata celakalah kedua-dua belah tangan Abu Lahab,
Kerana bapa saudara Nabi ini, yang Abu Lahab ini, yang telah memperkatakan, celaka engkau wahai Muhammad, adakah dengan membawa ajaran Islam tu yang kau nak sebarkan dekat kami, sedangkan kami sudah ada agama nenek moyang kami, iaitu menyembah berhala. Maka Allah telah turunkan firman-Nya dan memberitahu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa tangan Abu Lahab binasa, Abu Lahab akan binasa, Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil akan dibakar di dalam api neraka. Dalam ayat surah Al-Masad tersebut. Tuan-tuan sidang tetamu Allah yang dirahmati, ketibaan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah disambut dengan dendangan marhaban salawat Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai di bumi Madinah Al-Munawwarah. Nabi telah mendirikan sebuah masjid yang disebut sebagai Masjid Quba. Dan ada kelebihan pada Masjid Quba. Jika kita menziarahi bumi Madinah Al-Munawwarah, maka kita sewajibnya kita menziarahi Masjid Quba selain daripada Masjid Nabi. Kerana fadilat kebesaran kita salat sunat di Masjid Quba, kita dapat satu pahala umrah. Satu waktu kita salat sunat di Masjid Quba, kita dapat satu pahala umrah. Ini kelebihan dia. Bukan senang nak dapat pahala umrah. Pahala umrah ini adalah pahala haji kecil, yang disebut dalam istilah Islamnya ialah haji kecil. Sebab umrah ni dia tak buat sepenuhnya apa yang orang-orang haji nak buat. Melontar, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah. Dan mabit pun dia ada syarat-syaratnya. Dia turun daripada kenderaan bas kita akan berada di Muzdalifah. Dalam kitab kata sulusul lail, 1/3 malam. Malam ni 12 jam. Kalau sulusul lail maknanya 1/3 daripada 12 ni, makna 4 jam. Itu adalah tepat yang betul-betul mengikut syarat dalam kitab. Jangan kita main turun kutip batu 7 biji, pergi cuci batu tu, masuk dalam jam, datang pun kita naik belah pergi Madinah Al-Munawwarah. Mana kita tak memenuhi syarat mabit tu. Istilah mabit tu dia kata sulusul lail. Kita berada di bumi Muzdalifah tu selama 4 jam. Kita kena sabar sebenarnya. Itu adalah ujian-ujian yang Allah berikan ketika kita melaksanakan rukun ibadah haji. Itu wajib haji. Kalau dia tak mabit, dia kena bayar dam, sebab dia tak buat wajib haji. Mabit itu adalah salah satu daripada wajib haji. Sidang tetamu Allah yang dirahmati, setelah dibinanya Masjid Quba dan di Madinah, dan Nabi seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan dan membina sebuah lagi masjid yang disebut sebagai Masjid Madinah Al-Munawwarah. Dan lebih
boleh disebut adalah Masjid Nabi. Di sana ada terdapatnya satu tempat yang saya sebut tadi adalah Raudhah, dan terdapatnya 3 makam, iaitu makam Rasulullah, makam Sayyidina Abu Bakar, dan makam Sayyidina Umar. Rasulullah pilih Abu Bakar dan Umar diletakkan bersebelahan Nabi. Dimulakan dengan makam Rasulullah, diikuti oleh makam Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Islam yang pertama, dan diikuti dengan Khalifah Islam yang kedua, yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab, sahabat Nabi yang perlu dimuliakan namanya dan tidak perlu diceritakan keaibannya. Sebab sahabat-sahabat Nabi yang 10 ni yang masuk syurga tanpa dihisap, salah satu daripadanya ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar. Begitu juga Osman, Ali, Amr bin As, Bilal ibn Rabah. Ada 10 senarai sahabat-sahabat Nabi yang masuk ke dalam syurga tanpa dihisap. Kita macam mana? Kita tentulah keadaan nasib kita. Adakah kita termasuk dalam golongan orang yang mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Kalau nak dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka banyak-banyaklah berselawat ke atas Nabi, maka banyak-banyaklah mengikut perintah Nabi, maka banyak-banyaklah menghormati sahabat-sahabat Nabi, maka banyak-banyaklah kita mengikuti apa yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 10 kehormatan untuk para nabi, para anbiya. Apakah dia 10 kehormatan itu? Yang pertama, telah beratus tahun meminta ampun dan taubat Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam pada tanggal 10 Muharram. Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah doa yang dibaca oleh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam? Doanya ialah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 10 Muharram. 10 Muharram kita disuruh berpuasa. Orang yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram, pahalanya seolah-olah 10,000 para malaikat akan mendoakan untuk kemuliaan dan kesejahteraan kita. Ni 10 Muharram kita duk sibuk nak buat bubur Asyurah. Kita boleh buat bubur Asyurah pada 10 Muharram, tapi kita jangan lupa kita puasa lah. Malam tu kita sedekah, kita buat bubur Asyurah, kita buat kenduri, kirim arwah apa semua. Itu yang boleh kita buat lah. Dan tanggal 10 Muharram ini, kalau kita ada anak kampung kita ada anak yatim, kita usap lah kepala dia. Allah berikan 10,000 rahmat kepada orang yang mengusap kepala anak yatim. Bukan sekadar mengusap saja, tetapi berilah apa-apa sumbangan dan sebagainya. Ya?
Pada tanggal 10 Muharram juga Nabi Allah Idris alaihissalatu wassalam dibawa ke langit sebagai tanda Allah menaikkan darjat baginda Rasulullah sallallahu. Nabi Allah Idris tu menaikkan darjatnya, dibawa naik ke lapisan langit. Pada tanggal 10 Muharram juga berlabuhnya bahtera Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam. Bahtera Nabi Allah Nuh yang mengharungi banjir selama 6 bulan. Yang mengharungi banjir selama 6 bulan berlabuh di atas sebuah bukit yang dinamakan Bukit Judi. Dan bahtera itu berlabuh di atas Bukit Judi. Dan Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam telah memerintahkan 40 penghuni bahtera tersebut, 40 orang manusia lelaki dan perempuan yang berpasang-pasang berada di dalam bahtera tersebut. Tidak termasuk anak dan isteri Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam. Anak dan isteri Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam, dia mati lemas kerana dia tak mau ikut apa yang Nabi Nuh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam. Perkara yang ketiga berlaku. Yang keempat, Nabi Allah Ibrahim diselamatkan daripada api yang dibakar, yang membakar tubuh Nabi Allah Ibrahim, yaitu Raja Namrud, yang mana pada saat dan ketika itu Nabi Allah Ibrahim telah didapati bersalah merosakkan berhala rumah ibadat di negeri pentadbiran Raja Namrud alaihissalatu wassalam. Maka Namrud telah memerintahkan supaya Nabi Ibrahim ditangkap, dan Namrud telah memerintahkan seluruh penduduknya membawa setiap seorang sepontong kayu api untuk membakar tubuh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika mana Nabi Ibrahim dibakar, dicampak ke dalam api, yang kita baca dalam ayat Quran tu, iaitu qulna ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Itulah doa yang menyejukkan tubuh jasad Ibrahim yang dicampakkan ke dalam api neraka. Api neraka pula, api yang dibakar oleh, dinyalakan oleh hulu balang Abu Habdi Raja Namrud tu, dan disambut oleh para malaikat. Ketika mana Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api tersebut, malaikat sudah berada di dalam api tersebut, dan malaikat telah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut ayat yang saya bacakan tadi, ialah qulna ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Pada tanggal berapa? 10 Muharram. 10 Muharram ini sebenarnya banyak peristiwa. Cuma kita yang popular pada masyarakat Melayu kita ialah buat bubur Asyura. Lah ni dia tak tepat masa dah buat bubur Asyura, ikut suka. Asalkan bulan Muharram, bantailah buat bubur Asyura. Bubur Asyura tu kalau nak dapat sunatnya buat pada 10 Muharram. Tu ustaz, kita dah puasa tak apa, kita sedekah ke Allah. Malam kita bawa kenduri, kita sedekah ke orang. Siang kita sedekah ke orang yang tak puasa. Puasa tu bukan puasa wajib, puasa sunat.
Perkara yang kelima ialah pada 10 Muharram ini juga Allah menerima taubat Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Taubat Nabi Allah Daud ni apa tuan-tuan? Tuan-tuan tahulah Nabi Daud ni isteri dia ada berapa? Cuba abang. Ada berapa tuan-tuan? 99. Tapi bukan dia gila nafsu dah. Isteri dia ada 99. Itu waktu itu, zaman tu Allah membenarkan. Yang boleh kita nikahi perempuan dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 4 saja. Sebab dalam Al-Quran disebut Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nikahilah perempuan itu, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. 2, 3 atau 4. Mana setakat 4 ya? Border dia 4 ya? Tak boleh lebih daripada 4. Kalau dia nak nikah satu lagi boleh, tapi dia kena ceraikan salah satu daripada 4 isteri dia. Untuk jumlah dia 4 juga. Kemudian Allah sambung ayat di hujung ni. Fa in hibtum alla ta'diluna fawahidah. Jika kamu tidak mampu untuk berlaku adil, jika kamu tidak mampu untuk menguruskan rumah tangga itu, maka cukup dengan satu. Allah bagi syarat, bukan ikut suka-suka saja. Kalau tuan-tuan nak tanya kat saya, tuan-tuan kata nanti Ustaz, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isteri dia 11. Tapi 11 bukan dalam masa yang sama dia ada 11. Kita kena faham benda tu. Setelah wafatnya Sayyidatina Khadijah, isteri yang pertama Rasulullah, baru Nabi nikah dengan Siti Aisyah. Nabi setakat 4, isteri dia tak sampai 4 dah meninggal. Sebab Nabi tidak menikahi anak dara kecuali Aisyah. Yang lain semua janda. Siti Khadijah juga janda. Dan Nabi bukanlah dia menikah untuk memuaskan nafsu dia, tidak. Nabi bila dia tengok seorang janda, dia rasa kesian, maka dia akan menikah untuk dia tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tak gampang ya. Border dia 4. Sebab Allah dah bagi tahu, dah bagi syarat dah. Masna wa sulasa wa ruba'. Fa in hibtum alla ta'diluna fawahidah. Yang keenam, apakah peristiwa yang berlaku pada bulan Muharram? 10 Muharram Allah mengangkat Nabi Allah Isa ke langit. Kerana Nabi Allah Isa ni diberitahu bahawa orang-orang Yahudi akan menangkap dia, akan menyalib dia. Yang disalib oleh orang-orang Yahudi itu bukan Nabi Isa, Yahuzah. Nabi Isa diangkat ke lapisan langit yang ke-7.
Bani apa tu? Orang Yahudi Bani apa? Bani Israel. Bani Israel. Rasul yang paling ramai adalah dari Bani Israel. Dari kaum Arab ni tak ramai. Bani Israel yang paling ramai. Sebab bilangan Nabi yang tertera sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Zar, seramai 124,000 Nabi. 124,000 orang Nabi. Daripada 124,000 orang Nabi yang dilantik sebagai Rasul Allah, pangkat dia naik sikit lah. Contohnya pegawai Waran 1, Waran 2. Glamour sikit Waran 1 lah. Contoh macam tu lah. Jadi Nabi ada lagi yang tinggi, Captain, Brigadier General, ada lagi. Nabi ada 124,000. Daripada 124,000, 313 diberi iktiraf sebagai seorang rasul, sebagai rasul. Daripada 313 orang rasul tu, 25 orang saja namanya yang disebut di dalam Al-Quran. Bermula dengan Nabi Allah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Lot, Ibrahim, Ismail, sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nama dia ada sebut dalam Al-Quran. 25 itulah yang disebut di dalam Al-Quran. Dari 25 orang rasul yang disebut di dalam Al-Quran, yang diberikan darjat tinggi sebagai Rasul Ulul Azmi, ada 5 orang, iaitu Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Mimin. Dari 5 orang yang diberikan taraf status Rasul Ulul Azmi, hanya seorang saja yang diberikan syafaat kubra, iaitu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah ini tuan-tuan kena tahu, puan-puan kena tahu. Kau anak cucu satu masa ketika nanti dia akan tanya kita boleh jawab lah benda ni. Sebab kita anak cucu zaman sekarang ni dia pandai-pandai ni. Dia kalau komputer, internet, WhatsApp, dia hebat daripada kita ni. Dia advance daripada kita ni. Ini budak sekarang lah. Allah juga telah menyelamatkan Nabi Allah Musa pada tanggal 10 Muharram. Sejarah yang kita pernah dengar cerita sejarah ketika mana Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun dikejar oleh Fir'aun dan tentera-tenteranya menyeberangi Laut Merah, selamat berada di dataran padang teh. Berlaku peristiwa ini pada tanggal 10 Muharram. Dan ketika itu juga Fir'aun dan tenteranya mengikuti Nabi Allah Isa alaihissalam masuk dalam lorong-lorong tersebut. Yang mukjizat yang Allah bagi dekat Nabi Allah Musa kepada tongkatnya yang boleh membelah laut. Maka pada tanggal 10 Muharram itulah dia terselamat daripada dibunuh oleh Fir'aun dan tentera-tentera Fir'aun. Sedangkan pada tanggal 10 Muharram juga Fir'aun mati lemas di dalam Laut Merah bersama dengan tentera-tenteranya. Peristiwa ni kita kena ingat. Allah juga telah menenggelamkan Fir'aun dan Haman. Yang saya sebut tadi, selamat Nabi Musa, Fir'aun, Haman, Karun tenggelam. Karun ditelan oleh bumi pada tanggal 10 Muharram. Fir'aun
pada tanggal 10 Muharram. Haman, Perdana Menteri dia, Perdana Menteri Fir'aun ni juga mati pada tanggal 10 Muharram. Allah juga telah mengeluarkan Nabi Allah Yunus dari perut ikan Nun. Ingat satu peristiwa Nabi Allah Yunus ketika mana dia dakwah umat-umatnya dalam negeri dia, tak ramai pengikut yang beriman kepada agama Allah. Lalu dia rasa kecewa. Dia rasa kecewa dan dia pergi ke tepi laut, tepi pantai, dan dia nampak ada satu bahtera berlayar. Maka dia telah melambai, mengebarkan bajunya, nak naik bahtera, nak bagi tahu nak naik bahtera tersebut. Maka bahtera itu berlabuh berhampiran dengan tepi pantai, dan naiklah Nabi Allah Yunus ke atas bahtera tersebut. Apabila naik saja Nabi Allah Yunus atas bahtera tersebut, angin ribut kencang bergoyang menyebabkan bahtera tersebut terombang-ambing, dan nahoda kapal telah memerintahkan mana barang-barang yang berat buang ke laut. Maka Nabi Yunus kata, jangan, tuan-tuan jangan buang. Ini bukan kesalahan tuan-tuan. Mungkin ini bala yang menimpa ke atas diri saya, yang lari daripada kaum saya. Maka nahoda kapal kata, tak boleh macam tu. Takkan nak buang tuan dalam laut. Tak apa, kita cabut undi. Siapa yang selayaknya kena buang dalam laut? Dia buat undi, cabut yang pertama Nabi Yunus, cabut yang kedua Nabi Yunus, cabut yang ketiga Nabi Yunus. Maka Yunus kata, kau campakkanlah aku dalam laut ni. Maka dicampakkanlah Nabi Allah Yunus dalam laut, dan ikan Nun telah mengangakan mulutnya. Masuklah Nabi Yunus dalam perut ikan Nun. Oh, ikan Nun apa kan? Jeruk ke? Jos ke? Lebih kurang tu lah, kita pun tak tahu. Dia duduk dalam perut ikan Nun tu. Pada tanggal 10 Muharram, ikan Nun telah memuntahkan Nabi Allah Yunus, terdampar di tepi pantai, dan tumbuh pula sepohon pokok labu. Labu yang kita dok makan, bukan labu ayak, labu manis. Makanan kesukaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pula pandai mereka tak boleh makan labu ni, angin banyak. Padahal dalam badan dia memang dah ada angin dah. Ya. Sedar Nabi Allah Yunus, dan sedar Nabi Allah Yunus, dan terselamatlah dia daripada ditelan terus oleh ikan Nun tadi. Tak ada lah dia nak tinggal dalam perut ikan Nun lagi. Maka ikan Nun telah memuntahkan, dan hiduplah semula Nabi Allah Yunus ni balik ke kampung halamannya, dan terus dia mendakwah kaum dan penduduk-penduduk negeri dia. Yang ke-10, Allah juga telah mengembalikan kerajaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Tuan-tuan perasan tak? Nabi Sulaiman kahwin dengan seorang puteri, seorang ratu yang cantik, Ratu Balqis. Dan pada ketika dan saat itu, iblis datang mengganggu Nabi Sulaiman. Wajahnya seolah-olah seperti wajah Balqis. Telah meminta sebentuk cincin kebesaran keagungan Sulaiman. Dan Sulaiman bila tengok wajah yang minta itu adalah wajah dia, wajah isteri dia Balqis, maka dia bagilah. Rupanya syaitan menyerupai wajah Balqis. Sehingga akhirnya kebesaran Sulaiman itu tercabut. Orang tak hormat dia lah, jin, binatang tak, binatang apa?
binatang tak menghormati dia dah. Sebab Sulaiman ni dia boleh kawal binatang. Semut, dia tahu percakapan. Burung hudhud, dia pointakan burung hudhud jadi postman. Dia tulis surat, dia ikat surat dekat kaki burung hudhud. Burung hudhud ni terbang pergi istana Balqis, bagi tahu kat Balqis, ni surat Nabi daripada raja kami, iaitu Sulaiman. Sulaiman boleh arahkan jin-jin putih, batu, mutiara, zamrud, buat bina sebuah masjid. Sehingga akhirnya kematian Sulaiman tidak disedari oleh para jin. Kita tunjuk dia. Surau canggih. Agak orang-orang bumi hijau ni canggih juga. Kapet ni pun lembut. Saya sujud pun tadi rasa terbenam dari Arab-Arab. Orang-orang bumi hijau ni semua dapat bersujud di atas kampit lembut ni lah. Bagus, Alhamdulillah. Orang yang mewakafkan harta, yang mencarikan peruntukan ini, dan orang-orang yang telah bersama-sama menegakkan agama Islam. Yang ini yang dikatakan satu perjuangan yang suci. Ya, tak kira lah tuan-tuan tolong angkat ni, tuan-tuan support ni, pengurusi ke jawatan kuasa ke setiausaha dia, atau imam ke penduduk kampung ke, tak kisah. Inilah berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan pergi berperang aja, bagi sumbangan pun, tolong pasang kapit pun, tu jihad ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara sidang tetamu Allah yang dirahmati Allah, lagi saya sok sendirilah. Ni nak sambung lagi ke atau tidak? Sambung sikit lagi nak. Jam depan tu. Depan Ustaz. Atas meja Ustaz. Oh, yang ni. Oh, canggih. Ada jam. Tak apalah. Sikit lagi. Sikit lagi nak. Okey, amalan pada akhir tahun 1 Muharram. Kita dah baca doa awal tahun. Kita dah baca doa akhir tahun. Dah. Benda ni laku. Besok dah 9 Muharram, betul? Jumaat 10 Muharram. Mana esok disunatkan kita berpuasa. 10 Muharram pun disunatkan kita berpuasa. Selepas solat subuh pada 1 Muharram, kita dah tahu dah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, baca ayat kursi banyak 360 kali. Kita tak buat lah. Kalau kita tak buat, tak apalah. Kita buat yang akan sampai. Dan qiyamul lail, salat tahajud, salat hajat, salat sunat tasbih, sunat taubat. Dan ni tak buat sunat tasbih lagi kan? Ada buat? Lepas kita buat sama-sama kan? Tahun ni belum lagi. Tu bila nak buat? Yang akan datang, coming soon. Tak apa, kita buat lah. InsyaAllah bagi doa kita sihat dia, kita akan buat. Membaca Al-Quran, berzikir, itu perkara biasa yang kita lakukan. Kata Abu Lais, dia kata apa? Barang siapa yang puasa pada hari Ashura, maka akan diberikan 10,000 orang pahala orang mengerjakan ibadah haji. 10,000 tuan-tuan. Bukan seorang, bukan 1,000, 10,000 pahala mengerjakan ibadah haji. Dan pahala mengerjakan ibadah umrah. Dan senang nak dapat. Orang yang dapat Haji Kubra, maknanya Haji Akbar,
Kubra, Haji Akbar. Pahala dia menyamai 40 kali haji. Itu menyamai 40 kali haji. Oh, 40. Yang ini menyamai 10,000 pahala orang mengerjakan ibadah haji. Maknanya kita puasa lah pada tanggal 10 Muharram. Tak dapat 9 pun 10. Ada pula setengah-setengah orang kata tak puasa 9, tak boleh puasa 10. Sebab seolah-olah sama macam orang Yahudi buat kerja ni. Kita bukan haji Yahudi, innama a'malu binniyat sebenarnya. Kalau kita dah tak mampu 90, kita buatlah 10. Itu pulang pada innama a'malu binniyat. Setiap amalan tu dengan niat. Dan 10,000 orang yang mati syahid. Mati syahid, kita apa boleh mati syahid? Makna kita melawan hawa nafsu, itu adalah mati syahid. Orang yang mati disebabkan dia berpuasa, dia mati dalam syahid sebab dia menegakkan rukun Islam. Tapi kalau doktor kata mudarat, tak payahlah paksa dia nak mati syahid kononnya. Jangan, sebab saya tak ajak macam tu. Cuma kita melawan nafsu itu adalah mati dalam keadaan syahid. Contoh, kita duduk dalam satu kampung. Kalau di Indonesia ada satu kampung yang nama dia Kampung Janda. Yang itulah yang kita terbaca dalam tu kan. Kampung janda ni semua janda-janda muda-muda semua. Satu ketika kita tersesat di Indonesia, kita berada di kampung janda tersebut. Janda-janda ni semua ajak kahwin dengan kita, tapi kita tahan nafsu kita. Kehebatan kita menahan nafsu tersebut tidak mudah dipengaruhi oleh janda-janda yang cantik-cantik. Maka itu adalah jihad kita, sebab kita tidak mengikut kehendak nafsu kita. Kita pergi bazar Ramadan, bawa Honda Kapcai, beli, tengok semua kuih nak beli. Cukuplah kita makan 2 orang ya. 2 ketui kuih ni, 2 ketui manis, 2 ketui pedas sikit. Lepas tu janganlah kita beli ayam pocik lah, sate lah, lontong lah. Balik penuh raga. Start sampai rumah tak bagi pun kat jiran sebelah. Dia duduk tunggu makan, sungguh balik tarawih pun makan lagi. Alah, tak habis. Bila tak habis, jadilah benda yang mubazir. Kata Nabi, innal mubazzirina kana ikhwanu syayatin. Mubazir itu adalah sama sebagai sahabat kita dengan syaitan. Jadi kita jangan membazir. Jadi kalau kita dapat lawan nafsu tersebut, maka kita adalah golongan orang yang mendapat pahala syahid. 1 Muharram doa akhir tahun dah baca tadi, kita sebut dah tadi apa semua. Lepas tu amalan taubat. Lepas tu kelebihan dan keutamaan Asyurah. Asyurah, keutamaan ni. Allah telah menjadikan langit dan bumi pada hari Asyurah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam. Allah langitkan, jadikan langit bumi 6 hari. Tak boleh ke Allah nak jadikan sekaligus? Boleh. Sebab Allah nak tertib segala apa yang dilaksanakan dapat ditiru oleh umat Muhammad ni dalam keadaan tertib. Dia datang masuk masjid, contoh masjid lah. Dia datang masuk masjid, dia langkah kaki kanan, dia baca doa masuk masjid. Lepas tu dia akan dirikan salat sunat tahiyatul masjid. Dia tertib. Dia tak datang terus angkat takbir, salat, lepas tu tak ada.
makna dia ikut step by step. Kita ambil semayang, ambil air semayang, kita basuh pergelangan tangan. Lepas tu berkumur-kumur. Lepas tu membasuh muka ketika mana kita sudah berniat nawaitu rafa'al adasil asghari lillahi ta'ala. Orang kat sekolah nawaitu udu'a lillahi ta'ala. Kerja saya pasal buah 5 minit bagi syarat. Ni kamat dah kau dah. Okay, sikit lagi. Sikit lagi, tak banyak lagi. Sabar. Menjadikan Adam dan Hawa pada hari Asyura. Allah jadikan Adam daripada tanah, kullukum min Adam wa Adam min turab, daripada tanah pada 10 Asyura. Allah cabut usuk kiri Nabi Siti Hawa. Allah jadikan, tiupkan roh Siti Hawa pada 10 Asyura. 10 Muharram. Asyura tu 10 lah. 10 Muharram. Menjadikan syurga pada 10 Asyura. Masukkan Adam dalam syurga 10 Asyura. Keluarkan Adam dalam syurga 10 Asyura. Semua 10 Asyura. Dilahirkan Nabi Allah Ibrahim pada tanggal 10 Asyura. Ditenggelamkan Fir'aun pada tanggal 10 Asyura. Memberi taubat kepada Nabi Allah Adam 10 Asyura. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selama 40 tahun tuan-tuan, Adam berpisah dengan isteri dia Hawa. Setelah dikeluarkan pada tanggal 10 Asyura daripada syurga, dia dicampakkan ke bumi Sri Lanka. Hawa berada di Jeddah, bertemu di Jabal Rahmah, yang mana orang naik atas bukit, dia tengok batu tu, pisain nama dia. Hantu mengada-ngada pergi doa lah dekat situ. Sekarang kerajaan Arab Saudi larang lah benda tu. Dia tak mau tempat itu menjadi tempat pemujaan dan sebagainya. Okey. Diampunkan dosa Nabi Allah Daud pada tanggal 10 Asyura. Kembalinya kerajaan Sulaiman pada tanggal 10 Asyura. Akan terjadinya kiamat pada 10 Asyura. Takut ya? Tak takut? Ya, tak apa. Tak apa. Nah, itu dimaklumkan. Esok lusa. Esok 9 Muharram, lusa 10 Asyura. Esok Tasyu'a dengan Asyura. Okey. Sikit lagi, sabar. Cari tempat berhenti. Tak berhenti tak boleh ya. Usap kepala anak yatim bagi Jumaat. Lepas tu bagi dia. Kalau tak ada anak yatim, pergi rumah saya. Ada anak yatim. Cucu saya anak yatim lah. Ayah dia meninggal dunia. Ustaz Arifan. Okey, memelihara kehormatan diri, fadilatnya. Mandi sunat hari Asyura, bercelak, sedekah. Banyakkan sedekah. Sedekah tabung surah orang boleh. Carilah pada hari Asyura, pagi Jumaat lah tu. Ya? Hari Asyura jatuh pada pagi Jumaat. So saya lusa, saya masuk start balik, tukar dekat masjid. Alhamdulillah. Jadi kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada yang akan datang, coming soon lah, kita baca kitab tu balik semula. Dan apa yang saya cakap ni tersilap dan tersalah, saya mohon banyak kemaafan di atas ketelanjuran saya dalam menuturkan kata-kata yang menyinggung perasaan tuan-tuan.
Ha? Nak buat tasbih. Kompor apa ni? Panjang umur. Saya belah-belah kot masuk. Sebab minggu yang masuk ni kan, yang ni saya tugas sampai habis masuk awal Julai. Ada kalender? Ada kalender? Tak ada. Tak ada, nanti saya bagi tahu lah masa kita sembang-sembang kat luar ni, saya bagi tahu balik. InsyaAllah. Kalau tuan-tuan tak, makna maklumkan balik semula. Cuma kita solat tasbih je. Yang itu dekat sejam tu. Ya? Tasbih, saya bagi tazkirah sikit, lepas tu kita buat salat tasbih. Ya? Okey, setuju tak? Okey, tak apa lah. InsyaAllah kita buat. Yang tak larat tu boleh sembahyang, dia berdiri, lepas tu dia duduk lah. Jangan kita gagah pula kita nak berdiri. Sebab dia tasbih dia satu rakaat tu 75, rakaat kedua 75, dia jadi 150 untuk 2 rakaat yang pertama. Lepas tu 2 rakaat yang kedua pula 75 lagi 75. Jadi jumlah dia 300. 300. InsyaAllah kita buat. Saya dah buat lah masjid saya hari 1 Muharram itu saya buat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berikanlah cahaya-Mu di hadapan kami, di belakang kami, di kanan kami, di kiri kami, di atas kami, di bawah kami dan di sekeliling kami. Mudah-mudahan dengan cahaya ilmu yang Kau berikan kepada kami dapat memberikan petunjuk dan hidayah untuk diri kami menuju ke arah jalan yang benar dan jalan yang lurus. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Bismillah.